petani menanam 531 biji tomato dan berjaya menjual 176 biji dalam masa 3 hari. Sekarang, bekalan tomato beliau menurun sebanyak 176 biji. Jadi, berapakah jumlah yang masih ada pada hari ketiga? Pada awalnya, beliau mempunyai 531 biji. 531 biji tomato. Dan beliau berjaya menjual 176 biji. Pada dasarnya, beliau akan menolak 176 biji yang berjaya dijual. Jika kita hendak tahu berapa banyak yang beliau ada sekarang, kita perlu menolak 176. Itu adalah jumlah yang beliau jual dalam masa 3 hari. Soalan ini memerlukan kita untuk mengira berapa banyak tomato yang tinggal pada hari ketiga. Kita perlu menolak 176 biji tomato daripada jumlah yang beliau tanam. Kita akan melakukan proses penolakan. Mari kita lihat sama ada kita boleh melakukannya. Jika kita boleh lihat pada tempat sah di sini, mari saya lakukannya secara selari, mungkin ia lebih menarik. Saya akan melakukannya dengan cara yang biasa anda lakukan di sebelah kiri dan saya akan menunjukkan anda apa yang terjadi di sebelah kanan. Jadi, 531 adalah sama dengan 500 tambah 30 tambah 1. Dan dengan menolak 176 adalah sama dengan anda menolak 100 dan tolak dengan baki 70 dan tolak dengan baki 6. Saya menulis begini kerana angka 5 dalam 531 bersamaan dengan 500. Angka 3 dalam 531 berada dalam tempat puluh, jadi ia mewakili 30. Dan angka 1 dalam 531 berada dalam tempat sah, jadi ia mewakili angka 1. Dan sekarang, anda akan lebih faham apa yang kita sedang lakukan apabila kita menyusun angka-angka mengikut kedudukan mereka. Mari kita mulakan dengan tempat sah. 1 adalah kurang daripada 6. Lebih elok jika kita mengasingkan angka ini daripada yang lain, supaya kita boleh pergi kepada tempat puluh dan kita boleh pinjam atau asingkan 10 daripada ia. Jadi jika kita ambil 10 dari sini, ini menjadi 20. Jadi kita ambil 10 dan tambahkan ia pada angka 1 supaya ia menjadi 11. Kita baru saja menambah 10. Kita mengalihkan 10 daripada tempat puluh ke tempat sah. Jika anda lihat di sini, anda boleh katakan, lihat, kita ambil 10 daripada 30 dan ia menjadi 20. Dan 1 menjadi 11. Masa saya di sekolah dahulu, jika anda meminjam 1 daripada 3, seperti apa yang anda lakukan di sini, tapi apa yang anda lakukan sebenarnya ialah anda mengambil 10 daripada 30 dan menjadikannya kepada 20 dan anda menambahkannya kepada 1 dan menjadi 11. Dua-dua cara akan menghasilkan 11 di tempat sah. Dan sekarang anda boleh menolak. 11 tolak 6 ialah 5. 11 tolak 6 ialah 5. Sekarang mari kita beralih ke tempat puluh. Di tempat puluh, kita ada 2 tolak 7, mewakili 20 tolak 70.
70 adalah jumlah yang lebih besar daripada 20. Jadi kita perlu menambah jumlah di tempat puluh. Jadi kita akan beralih ke tempat ratus untuk menambah jumlah. Mari kita lihat jika kita boleh melakukannya. Kita ada 500 di sini. Kita ambil 100 dari sini. Baki yang tinggal ialah 400. Dan kita ambil 100 itu dan letakkan di tempat puluh. Jadi sekarang kita ada 120. Jika anda lihat di sini, kita lihat di sebelah kiri, kita telah ambil 100 daripada 500, tinggal 400. Dan kita ambil 100 itu dan tambahkan di tempat puluh. Jadi 100 ialah 10 di tempat puluh. Jadi kita akan tambah 10 di sini. Dan ia menjadi 12. Sekali lagi, cara mudah untuk faham ialah, anda mengambil 1 daripada 4 dan anda letakkan ia di depan 2. Tapi apa yang sebenarnya berlaku ialah anda mengambil 100 daripada 500 menjadikannya 400 dan menambah 100 kepada 20 di sini dan menjadikannya 120. Tapi anda hanya menulis 12 kerana anda berada di tempat puluh. Mari saya tulis di sini. Ini adalah tempat sah, ini adalah tempat puluh dan ini adalah tempat ratus. Sekarang angka di atas di tempat puluh adalah lebih besar daripada angka di bawah. Kita boleh menolak. Jadi 120 tolak 70 ialah 50. Atau 12 tolak 7 ialah 5. 5 berada di tempat puluh. Jadi ia mewakili 50. Mari saya bulatkan dengan warna yang sama supaya anda lebih faham. 5 mewakili 50. Mari ke tempat ratus. Jadi 400 tolak 100 ialah 300. 4 tolak 1 ialah 3. Tapi angka ini mewakili 300. Dan 5 ini mewakili 50. Dan 5 ini mewakili 5. Kita sudah selesai. Kita dapat 355 biji. Petani itu ada 355 biji tomato pada hari ketiga. Atau 300 tambah 50 tambah 5 biji tomato.